Ha, jatuh. Makeup nak ke mana tu? Hello wanita. So hari ni Syura nak ajar macam mana korang nak buat muka korang nampak lagi lifted and highlight. First kita gunakan concealer. Jangan ambil produk terlalu banyak, and then letak dekat bawah mata macam tu, and then dekat hujung mata. Lepas tu jangan lupa bawa blusher pun kena letak, sebab nanti muka korang lagi nampak lifted and nampak kurus. Dia membuatkan makeup korang lagi highlight. Kalau korang letak concealer ni, lagi nampak korang punya makeup, korang punya blusher, contour and korang punya foundation. Okay, lepas tu blend. Korang blend tu korang kena kecilkan macam tu supaya dia tak kacau blusher korang. Jangan lupa blend dekat hidung sekali. Hidung tu pun korang kena jaga-jaga juga, and dekat bawah blusher pun korang kena blend betul-betul. Korang nampak tak makeup belah kiri lagi lifted, lagi highlight berbanding yang kanan. Lepas dah habis blend, korang boleh letak loose powder. Loose powder ni korang jangan lupa macam mana Syura ajar. Okay, letak dulu dekat penutup and tap-tapkan sikit dekat penutup and tap dekat tangan, supaya kita tak adalah letak banyak sangat produk tu dekat muka, supaya tak nampak lah crack, tak nampak bercapuk. And this is the final look. Nampak tak makeup tu lagi lifted, lagi highlight. Kalau korang suka, kalau korang nak lagi makeup hacks, korang boleh follow Syura Estika, and see you next video. Bye bye.